anak kepada pelakon Rita Duraini baru saja mencipta rekod baru dalam kejohanan olahraga MSM. Baru-baru ni, adik raya Rizky yang berusia 17 tahun mencuri perhatian apabila berjaya memecah rekod acara 110 meter lari berpagar kepada kejohanan olahraga MSM Kebangsaan 2026 ketika mewakili kontingen Selangor. Kejayaan tu bukan satu-satunya pencapaian raya. Ia turut meraih tempat kedua dalam acara 100 meter dan tempat ketiga bagi acara 200 meter, sekaligus melengkapkan prestasi yang cukup membanggakan. Menurut ibunya, Rita Rudaini, semua kejayaan ini adalah hasil usaha, disiplin dan latihan yang dilakukan tanpa henti. Apa yang lebih menarik, Rita Rudaini turut mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, guru pihak MSM dan rakan sepasukan yang sentiasa memberi sokongan sepanjang perjalanan anaknya dalam dunia olahraga. Namun sebenarnya, kejayaan seperti ini tidak datang dengan mudah. Ia memerlukan latihan yang konsisten, disiplin yang tinggi dan semangat yang kuat untuk terus memperbaiki diri dalam setiap pertandingan. Jadi, pada pendapat korang, mampukah adik raya melangkah lebih jauh dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa suatu hari nanti? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen.